Assalamualaikum, hai guys, hello YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okay guys, so hari ni saya nak tunjuk kat korang Akaso 360. Sebelum ni kamera action camera 360 ni yang seperti kita tahu memang harga dia sangat expensive lah. Boleh dikatakan mahal lah ya. So Akaso dah buat kerja gila. Dia keluarkan 360 punya kamera dengan harga paling budget guys. So yang ada dekat depan ni sekarang ni, yang ada pada saya ni sekarang ni yang karakter combo karakter combo ni lain sikit. Okay, kalau korang beli yang basic punya, harganya lebih kurang dalam 800 lebih kurang. So ini adalah yang karakter combo. Kalau kita tengok, okay, karakter combo, dia ada bagi aksesori sikit. Jom kita buka. Ini dah unboxing sebenarnya, tapi kita buka lah, saya nak tunjuk dengan korang. Kalau korang beli Akaso 360 yang karakter combo ni, apa yang korang akan dapat. Okay, so kita akan dapat macam biasalah, of course lah, dia punya 360 kamera dia. Siap ada ni, siap ada sarung dia Okay, 360 punya kamera macam ni lah. Kalau kamera 360 macam ni lah. Dia ada kamera depan belakang macam ni. Lepas tu dia ada screen. Kalau kita on, okay, kat situ nampak incoming dia Akaso. Lepas tu yang ni kalau korang beli tak ada memory card Korang kena beli memory card sendiri. Memory card memang tak ada. So ni memory card memang saya kena beli asing. Okay, kalau kita tengok dekat sini, sekejap kita off dulu. Okay, ini kalau korang nak charge, ni korang nak charge, dia pakai type C kabel type C. Okay, lepas tu ini dia punya tempat bateri dengan SD card. Ni SD card. Okay, bateri dia macam ni. Bateri dia begini rupa bentuk bateri dia. Okay, SD card ni tidak termasuk SD card ni saya beli sendiri, beli asing. So nanti kalau korang beli, jangan tanya pula, bang kenapa saya beli tak ada SD card. Memang tak ada. Kalau korang beli dekat Akaso official punya Shopee, memang tak ada. Jadi korang jangan tanya kenapa tak dapat memang tak ada. Okay, nak tunjuk kejap. Tutup dulu. Okay, lock dia. Ni ini dia punya bateri So kalau korang beli combo, karakter combo ni, korang akan dapat macam ni tau. Bateri dia korang akan dapat 3. Ni kabel charging dia. Korang akan dapat ni. Ini adalah tempat charge dia. So korang akan dapat 3 bateri. Nampak tu, 3 bateri. Okay, bila korang masukkan ni, contoh saya masukkan Okay, bila korang masukkan ni, korang nak check bateri mana satu yang okey tak okey, tekan ni. Nampak ni ada button. Ni ada button korang tekan je. Jangan tunjuk. Bateri ni penuh. Bateri ni dah pakai separuh. Ini tak ada bateri. Ni tak ada bateri. Yang ni dah pakai. Yang ni full. Okay. So korang boleh charge. Cucuk kat sini. C-type. Lepas tu cucuk dekat adapter, kat plug. Okay, so korang akan dapat kain untuk lap dia punya lens. Alright, so korang akan dapat stick ni. Tak nak keluar pula dia. Okay, so korang akan dapat stick ni, stick Akaso ni. Stick ni boleh tarik panjang lah. Invisible. Ni kalau korang tengah rakam, memang korang takkan nampak stick ni. Stick ni takkan dirakam. Okay, korang masukkan kat sini je. Alright, so korang on. Bateri tak masuk lagi, lupa pula.
Jadi kita masukkan bateri tadi. Itu tadi kita nak check kan. Yang ni. Okey. So korang nak bawa ke mana-mana senang lah. Korang nak bawa ke mana-mana senang. Okey, ni up, ada anak panah up. So ni kat atas macam ni. Alright. Okey, tutup. Lepas tu lock. Okey, dah boleh on. Lampu hijau menyala. Okey. Lepas tu korang masuk dekat, korang boleh masuk dekat, korang boleh download dekat Google Apps, Google Play. Boleh download dekat Google Play. Ni Akaso 360. Nampak? Akaso 360. Okey. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu sini pastikan dia punya wireless connection ni, camera hotspot on Okey, korang dah on. Dah on Okey. Jap. Okey. Lepas tu kat sini Wi-Fi on. Lepas tu connect. Okey. Tunggu ni menyala. Dia dah menyala tu, okey. Secara automatik kat sini nanti dia akan bagi apps control. So kita control kat handphone je lah. Okey. Okey. Nampak tu? Okey. So nak play sini, nak tengok dia punya video, semua ada kat sini. Assalamualaikum. Hai guys. Ni video dia lah yang telah saya rakam. Kalau korang tengok video kali ni berbeza sikit. Saya rakam menggunakan. Okey. So kepada sesiapa yang nak cari kamera, action camera 360 yang under budget, saya suggestion, saya cadangkan kepada korang lah kan, terutamanya kepada pemula yang nak buat vlogger. Korang boleh beli Akaso 360, keluaran yang terbaru sekali dikeluarkan oleh Akaso. So senang nak guna, boleh terus download kat sini, boleh edit terus kat handphone. Okey, ambil kereta combo, harga dia dalam bawah 1100. Kalau korang ada kupon Shopee, korang boleh dapat harga ni bawah 1000. Okey, semoga video ni bermanfaat kepada the new vlogger. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.